Nazir Saifuddin bin Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Taski Sri Semi Abim Sungai Ramal, Puan Johaini, Guru Besar Sungai Ramal, Profesor Senior Dr. Noor Izura, Ahli Lembaga, dan juga Dato' Insinyur Teknologis Muhammad Taufik bin Harun, Pengurusi Baka Sri Semi yang saya muliakan. Seterusnya ibu bapa dan juga anak-anak para pelajar Sekolah Sri Semi Sungai Ramal. Alhamdulillah, nampak semuanya ceria dalam suasana yang kita kata panas. Ramai yang beratur menunggu kambing golek tu. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini kesempatan kita untuk meraihkan kedatangan bulan Syawal pada tahun ini di sebalik situasi dan juga keadaan semasa dunia yang tidak menentu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita dalam suasana yang kita lalui pada hari ini, jika kita bandingkan dengan situasi dan juga keadaan yang sedang dihadapi oleh rakan-rakan kita daripada negara yang lain, pastinya suasana di Malaysia agak berbeza kerana kita dapat lagi meneruskan sambutan Hari Raya Aidilfitri, satu kesempatan dan juga perbezaan yang mungkin tidak diraikan oleh mereka yang lain. Kebanyakan kalau kita sebut Hari Raya Aidilfitri ini, pada mereka yang lain mereka hanya meraihkan pada 1 Syawal. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah kita boleh sebut hari ini kita berada pada tarikh 22 Syawal 1447 Hijrah. Dan kesempatan itu kita dapat lagi sama-sama untuk meraihkan bulan Syawal ini sebulan, dan mungkin bulan yang akan datang pun masih lagi ada yang sama-sama untuk orang kata apa meraihkan bulan Syawal ini. Puan Haji Aribah baru ini pun saya rasa ada buat juga majlis, kita tak sempat. Kita punya pengurusi lembaga sekolah Taski Sri Semi, tapi kita berada di sini. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Sekolah Abim. Pada pagi tadi di Sekolah Sungai, pada pagi ini di Sungai Ramal, tapi sebelumnya di Seri Al-Huda di Gombak juga mereka mengadakan majlis yang sama, meraihkan Aidilfitri bersama dengan guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak ini. Saya ucapkan tahniah juga pada pihak Baka kerana mereka telah melaksanakan kegiatan dan juga mesyuarat. Sempat juga tadi Ustaz Saifuddin berkongsikan kepada saya mengenai hala tuju dan juga cadangan gerak kerja di peringkat sekolah khususnya. Dan ini tidak mudah pada ibu bapa sekalian, sebab saya dimaklumkan untuk keseluruhan tenaga penggerak pekerja, guru-guru, anak-anak murid yang berada di sekolah kompleks ini, saya rasa anggarannya untuk sekaligus berada di sini adalah seramai hampir 1,400 orang. Ini jumlah pelajar-pelajar, guru-guru, dan saya rasa lebih daripada 1,400 ni jumlah yang cukup besar untuk berada dalam kompleks ini. Dan sekali lagi, pertamanya mewakili Abim, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan kepada ibu bapa kerana memilih institusi pendidikan Abim sebagai salah satu daripada tempat untuk anda memilih dan juga memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah untuk sama-sama kita terlibat dalam kegiatan pendidikan ini. Saya fikir dan percaya juga sekolah ini telah melahirkan ramai tokoh-tokoh juga, pimpinan-pimpinan aktivis sejak penubuhannya pada tahun 1988. Dia usia sama seperti mana saya. So kewujudan sekolah ni hampir kita boleh kata mencecah kepada angka 40 tahun untuk tempoh 1 tahun 2 tahun ini. Dan saya fikir dalam tempoh itu persiapan dan juga persediaan di peringkat sekolah untuk memastikan sambutan menghampiri 4 dekad penubuhannya 40 tahun itu akan lebih bermakna insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mewakili Abim ingin mengucapkan terima kasih. Kita berikan sama-sama, kita berikan tepukan kepada urusia guru-guru yang menjayakan majlis kita
pada tengah hari ini, sepanjang hari ini, insyaAllah mudah-mudahan saya tengok tadi jalan perjalanan pun kenderaan ramai penuh. Dan ini juga saya fikir mungkin aktiviti program yang mungkin bukan yang satu, mungkin ada 2, 3. Selepas ni semoga kita dapat raikan dengan baik. Selamat dalam perjalanan dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian yang dihormati.